Hai guys, so hari ni aku nak ajar macam mana kita nak kenal pasti sama ada resistor itu in series atau parallel, dan juga macam mana kita nak cari equivalent resistance untuk circuit ni. Okay, so bila cakap pasal resistor, kita ada series and parallel. Bila ada series and parallel, kita juga ada dua formula yang berbeza untuk kita tambah semua resistor yang kita ada dalam sesuatu circuit. Okay, tengok yang belah sini. Bila resistor, kita hanya tambah jumlah resistor yang kita ada. Kalau ada 3, tambah R1, R2, R3. Kalau ada 4 je, tambah R1, tambah R2, tambah R3, tambah R4. Tapi, bila dia in parallel, kita kena kira 1/R sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 dan seterusnya. Tapi dalam parallel punya resistor, kita ada lagi satu formula alternatif, iaitu R sama dengan R1 R2 bagi R1 tambah R2. Macam mana kita dapat yang ini? Sebenarnya ini adalah kita derive daripada formula asal 1/R. Okay, tengok ni 1/R sama dengan 1/R1 plus 1/R2. And then, kita akan samakan dia punya pembawah yang ini. R1 dengan R2 kan. Jadi, ini kita akan darab R1, darab R1. Ini kita akan darab R2, kita akan darab R2. So, 1/R, R2 bahagi R1, R2 tambah R1/R1, R2. Okay, so sekarang kita boleh tulis terus macam ni. R2 tambah R1 bahagi pembawah dah sama, so just tulis je R1, R2. Tapi kalau tengok dekat belah kiri, kita ada 1/R. Kita tak nak 1/R, tapi kita nak R. So R kita buat ni atas, yang ini pun kita buat ni atas. Kita terbalikkan je. So ni sebenarnya adalah macam mana kita dapat daripada formula yang ini dapat yang ini. Okay. Alright, so aku akan padam. Dalam video ni, kita akan gunakan formula yang ini. Okay, kita akan gunakan formula yang ini sebab bagi aku, formula ini lagi simple dan lagi senang untuk kita kira. Alright, so bila kita ada circuit yang macam ni, kita ada banyak sangat resistor, kita tak tahu nak mula daripada depan sini ataupun nak mula daripada depan sini. Okay, tips aku, bila kita jumpa circuit yang macam ni, kita akan kira dia daripada belah kanan ke belah kiri. Kita akan kira daripada sini, okay, sini terus ke sini. So, kita akan selesaikan circuit resistor yang dekat belah sini dulu. And then baru kita gerak ke kiri, ke kiri, ke kiri. Okay, next. Okay, aku cakap tadi kita kena start daripada belah yang paling kanan. Belah paling kanan kita ada resistor apa? Kita ada resistor 4, 5 dengan 3. So 4, 5 dengan 3 adalah dalam keadaan siri. Macam mana kita nak tahu dia dalam keadaan siri? Okay, kalau aku lukis balik kita ambil yang 4, 5 dengan 3 ni je. 4 ohm, 5 ohm, 3 ohm. Okay, dan katakan aku letak current dekat sini. Aku letak current dekat sini. Okay. So current ni, adakah dia hanya ada satu path saja ataupun current ni akan split pergi path lain? Kalau tengok dekat sini, dia hanya ada satu path sahaja. So current ni akan mengalir macam ni. So, bila current boleh mengalir melalui satu path sahaja, dia adalah series. So, 4, 5 dengan 3 adalah series. 4, 5 dengan 3 adalah series, kita akan gunakan formula yang ini. So, R equivalent, R je. Kita tambah 4, tambah 5, tambah 3. So, kita akan dapat 12 ohm. Okay, kita dapat 12 ohm. So, ini akan jadi 12 ohm. So, ni dah tak payah tengok. Okay, next.
Sekarang ni kita ada current, bukan current, kita ada resistor 12 ohm, kita ada resistor 4 ohm. So sekarang nak selesaikan 12 dengan 4. 12 dengan 4 ni sebenarnya adalah parallel ataupun series. Nak tahu, kita lukis 4 ohm, 12 ohm. Okay, kalau aku tambah current dekat sini, adakah current akan split ataupun current hanya ada satu path je yang dia boleh lalu? Current akan mengalir daripada sini. So current ni sebenarnya dia akan split dekat sini. Dia akan pergi dekat 4, dia juga akan pergi dekat 12. Faham tak? So bila current tu split, bila kita tambah current source dekat circuit tu, maksudnya dia adalah parallel. Okay. So nak tahu sama ada resistor kita tu series ataupun parallel to each other, kita buat test ni. Tambah current source, lepas tu tengok adakah current source ni akan split ataupun adakah current source ni dia akan lalu satu path sahaja. Kalau dia lalu satu path sahaja macam ni, maksudnya dia adalah series. Kalau current terpaksa split sebab ada dua path, maksudnya dia adalah parallel. Okay, so dekat sini kita dah identify circuit kita adalah parallel resistor dia. Bila circuit kita parallel resistor dia, kita akan guna formula yang ini. So R1 4, R2 12, R1 tambah R2, 4 tambah 12. So 48 bahagi dengan 16, kita akan dapat 3 ohm. Okay, so ini dah tak ada, jadi 3 ohm. 3 ohm. Right. So next kita nak selesaikan ini dengan ini. Nampak? Ini dengan ini. So aku nak tanya korang, 3 ohm yang ini dengan 3 ohm yang ini, adakah dia parallel ataupun adakah dia series? Yes, dia adalah series. Kenapa dia adalah series? Okay, katakan kita ambil circuit yang ni je, okay? Kita ambil circuit yang ni. Aku lukis 3 dengan 3, betul? 3 ohm, 3 ohm. Ini je circuit dia yang kita ada. Aku tambah current dekat sini. So dekat sini, adakah current tu ada lalu satu path saja ataupun dia terpaksa split? Nampak tak? Dia lalu satu path je. So bila dia lalu satu path je, maksudnya dia adalah series. So kalau series, kita hanyalah tambah resistor yang ada. So 3 tambah 3 dapat 6 ohm. Okay, ni pangkal menjadi 6 ohm. 6 ohm. Okay, next kita ada dua resistor. Kita ada yang ini dan kita ada yang ini. Sama juga macam tadi, 6 ohm dengan 6 ohm sebenarnya adalah parallel. Sebab apa? Current akan split. Katakan contoh ya, aku letak current dekat sini. Current tu akan pergi sini, current tu juga akan pergi sini. Jadi dia splitted. Bila dia splitted, maksudnya dia adalah parallel. So kita kira R1 darab R2 bagi R1 tambah dengan R2. 36 bahagi 12, kita akan dapat 3. So ni pangkal, kita akan dapat 3 dekat sini. Lukis balik lah. So 2 ohm, 3 ohm, 1 ohm. Okay, ni last step. Kita tengok yang ini. Ini. Adakah dia series ataupun adakah dia parallel? Kita buat test tadi. Tambah current source. Adakah current source ni akan splitted ataupun current source ni akan lalu satu path saja? Sebenarnya dia akan lalu satu path saja. So bila dia lalu satu path, maksudnya dia series. So bila dia series, kita just tambah je 2 tambah 3 tambah 1.
So jadi 6 ohm. So sebenarnya R equivalent untuk keseluruhan circuit ni adalah 6 ohm. Itu sahaja. So ingat, first kita selesaikan dia daripada belah paling kanan menghala ke kiri, and then identify sama ada dia series ataupun dia parallel. Kalau dia series, bila kita letak current source, dia hanya akan lalu satu path sahaja. Tapi bila dia parallel, apabila kita letak current, dia akan split current dia. So maksudnya dia parallel. Bila series, kita akan guna formula untuk series. Bila parallel, kita akan guna formula untuk parallel. So itu sahaja.